Kau tahu apa yang buat aku panas bila tengok kau sekarang? Bukan sebab kau gagal, tapi sebab kau berhenti lepas gagal. Kau duduk diam, kau layan rasa kecewa tu macam ia rumah kau. Sejak bila kegagalan layak duduk lama dalam hidup kau? Dengar sini lagi. Semua orang jatuh. Semua orang pernah rasa bodoh, rasa tak berguna, rasa dunia ni macam ketat untuk nafas. Bezanya cuma satu. Ada orang bangun dan ada orang bagi alasan. Kau ingat orang berjaya tu kebal? Kau ingat diorang tak pernah menangis senyap-senyap waktu malam? Diorang pernah hilang duit, hilang orang yang diharap, hilang keyakinan diri. Tapi diorang tak hilang satu benda, tanggungjawab dekat hidup sendiri. Kau tak boleh ubah apa yang dah jadi, tapi kau boleh tentukan apa yang jadi lepas ni. Kalau hari ni kau kalah, itu keputusan semalam. Kalau esok kau masih kalah, itu keputusan kau hari ini. Jangan salahkan nasib, jangan salahkan orang, jangan salahkan keadaan. Semua tu takkan tolong kau bangun. Yang tolong cuma satu, tindakan. Walaupun kecil, walaupun lambat, tapi konsisten. Aku nak kau dengar elok-elok apa aku nak cakap ni. Aku dah penat tengok kau asyik termenung, asyik ratap nasib kau yang tak menyebelahi kau tu. Kau rasa kau seorang je yang gagal? Kau rasa dunia ni tak adil? Tolonglah, berhenti jadi mangsa keadaan. Kau tanya macam mana orang berjari boleh bangkit balik? Jawapannya bukan sebab diorang ada duit, bukan sebab diorang bertuah, tapi sebab diorang ada jiwa yang kau tengah gadai sekarang. Diorang gagal lagi teruk dari kau, tahu tak? Ada yang hilang segalanya, ada yang kena hina sampai tak ada muka nak tunjuk ke orang. Tapi beza diorang dengan kau, diorang tak jadikan kegagalan tu sebagai noktah. Diorang marah dekat diri sendiri sebab lembab. Diorang marah dekat kemiskinan, diorang marah dekat rasa malas. Dan kemarahan tu diorang tukar jadi minyak untuk bakar semangat diorang sampai hangus segala rasa. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan kegagalan, tapi rasa aku patut boleh buat lebih baik. Rasa tu akan kejar kau sampai bila-bila kalau kau tak bangun sekarang. Bangun bukan bermaksud kau tak takut. Bangun maksudnya kau bergerak walaupun tangan menggigit, walaupun hati serabut. Kau jalan juga sebab kau sedar hidup ni takkan tunggu kau reda. Orang berjaya bukan orang yang tak pernah jatuh. Orang berjaya ialah orang yang jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Sampai satu hari kegagalan penat kejar dia. Jadi sekarang aku nak kau dengar betul-betul. Engkau bukan rosak. Kau cuma berhenti terlalu lama. Lap muka kau, tarik nafas. Lepas ni buat satu benda yang boleh gerakkan hidup kau walau sikit. Dunia ni kejam dengan orang yang ragu-ragu, tapi dunia tunduk pada orang yang berani terus jalan. Kau nak terus jadi cerita sedih atau kau nak jadi bukti yang kegagalan tak pernah menang? Pilihan tu dekat tangan kau. Jangan buang masa. Kau tahu tak apa yang paling sedih? Bila kau biarkan kegagalan tu menang tanpa kau sempat melawan. Kau sayang sangat dengan rasa sedih kau tu sampai kau lupa kau ada potensi yang besar. Bangunlah, cuci muka kau, lihat cermin tu. Orang dalam cermin tu tengah tunggu kau untuk buat keputusan. Sama ada nak terus melutut atau berdiri balik walaupun kaki kau tengah berdarah. Orang berjaya bukan tak pernah jatuh, tapi diorang gila. Ya, gila. Sebab setiap kali jatuh, diorang bangkit dengan lebih keras. Setiap kali kena tolak, diorang rempuh lebih kuat. Dunia takkan kesian dekat kau kalau kau duduk diam. Masa takkan tunggu kau habis menangis. Aku percaya kau boleh, tapi aku tak boleh buat untuk kau. Kau kena buat sendiri. Buktikan pada semua orang yang pernah pandang rendah dekat kau yang engkau bukan sampah. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Pergi buat kerja kau. Jangan bagi alasan lagi. Aku tunggu kau ke atas.